Okay, hari ni hari pertama tahun 2026, 1 Januari. Pagi ni kita menurun ke bawah. Bawah pada Simburi ni ada satu kedai halal, Laila Chicken Biryani dekat Angtong kalau ikut wilayah dekat sini lah, kalau ikut map dia. Jadi kita makan kat sini lah, nanti kita review makanan ni macam mana. Ni kedai dia, halal food, halal. Okay. Wish makan nasi dengan Raihan kan? Okay, pagi ni kita breakfast dekat sini, Laila Chicken Biryani dekat Angtong, bawah pada Simburi. So kita sekarang nak menghala ke Pechaburi lah, ke bawah. Kanan dia nasi biryani melin. Tak pedas. Biryani. Okey Han, makan dia. Tangan basuh Ke bawah nasi dah. Sedap. Sedap. Kita dekat kampung apa, kerang apa benda lah nak sebut pun tak erti lah. Nanti lah kita google balik. Ada jual udang-udang, ada jual ikan bakar, jalan. Sekarang kita dekat CJ Shop, perkampungan yang susah nak sebut nama. Memang tak percaya aku sebut lagi. Banyak yang halal tapi kita cuba cari juga. Preparation untuk makan, camping nanti. Sekarang berada di Kaing Kracan, CJ Shop Market. Tadi pasar market, pasar fresh market dekat tadi ni pun sama, kawasan sini juga, di seberang jalan ni. Kita shopping kat sini. Kita ada dekat kawasan dam apa nama tadi jadi saya confirm balik sebab dia susah agak. So kita ada dekat dam, nanti abang di sini. Okay, alright. Ini memang tempat untuk camping Kalau siapa dekat Pechaburi, Kaing Kracan National Park, tadi bayar tiket tak mahal pun. Total 6 beranak, 3 dewasa, 3 kanak-kanak, baru 180 baht. So fasiliti toilet apa semua kat belakang ni. So kalau buat family semua memang tak perlu risau lah nak basuh tangan ke nak mandi ke apa kan. Jadi kita akan tidur bermalam satu malam kat sini. Kita rehat sebentar. So ni hari ni hari berapa dah, saya dah tak ingat hari berapa dah. Kita orang sampai duduk petang sikit dalam maghrib ni. Kita nak selesaikan solat dulu, nanti kita belanja dia punya view macam mana. Okay, alright, stay tune guys, bye bye. Oh cantik lah. So malam mungkin sejuk, siang ni memang panas sikit, biasalah normal iklim. Dia ada buat perkhidmatan untuk sewa kemah sekali So ada gunung-gunung belakang ni. View dia memang best. Okay, setelah seharian kita orang bergerak daripada Simburi malam tadi tidur daripada PTT, kilometer tak ingat, nanti kita check balik. So sekarang kita ada dekat Kaing Kracan National Park. Total kos masuk sini 180 baht je. 6 beranak kira murah lah tu. Mungkin dalam duit kita dalam 19-20 ringgit kot satu family 6 beranak. Ni suasana dia tengok ada kemah biru-biru tu semua. Memang sini punya ni lah. Kita boleh camping kat sini. Dia ada 3 tapak A, B, C, D. Macam saya sekarang berada di B. A belah sana. Nanti kita tour lah. Nanti saya share dia punya video
masa saya tour tadi. Ini kalau siapa nak pergi Pechaburi boleh lepas sini untuk tenang-tenang tengok tasik depan ni. Ni saya parking kat sini je lah. Ni kita dah nak maghrib dah. Saya nak selesaikan solat dulu. Ni baru cuci telur, nak buat masak-masak. Malam ni kita share macam mana keadaan malam ni. Rasa macam hawa sejuk tu ada. Tadi panas, siang hari memang panas. Malam kita tengok mungkin sejuk kot kat sini. Smart, cantik tempat dia. Kita berjiran dengan kawan ni. Hai, have a nice day. Jiran kita ni. Tu semua ada yang bawa kemah sendiri, ada yang rental. Memang cantik tempat. Alright. Ni keadaan toilet. Dia standby sleeper So kena tukar kasut lah. Kita tengok tandas dia pun bersih. Ni tandas lelaki. Ada tempat OTU. Ada toilet-toilet lah. Ni kita tengok dalam. Bersih tu. Ni tempat mandi shower. Complete bhai. Bayar 180 baht. Dapat facility macam ni. Ni belakang dia. Bersih. Makan apa? Makan ayam goreng. Makan pork. Ada telur dadar dengan apa tu? Macam tom yum ke Ada apa? dawis. Tengok ibu sambal belagak ibu. Ada sambal belagak. Sambal tu belagak sambal hitam. Saya nak cari belagak. Dah. Tu ada banggu beli kat pasar di. Oh, Dia nak rasa tak? Okey, ni dah malam. Ni suasana pada waktu malam. Semua dah tengah relax-relax, healing. Ada kedai belah-belah sana, kedai makan tu, tapi tak tahulah, rasa susah nak jumpa makanan halal kat sini. So view cantik malam pun rasa macam dah ada hawa sejuk lah kat sini. Sejuk hutan lah, bukan sejuk macam Cameron Island tu. So sekali lagi nak tunjuk tandas semua kat belakang. Dekat dia, sinki-sinki semua kat ujung sana. So memang convenience lah datang sini. Sana Ada island lampu lah. tu. Oh tu yang ada lampu tu. Tak tahu tu masih kawasan kampung ke darat lain ke tak tahu. Okey, sekarang suasana malam. Masa-masa semua nak tidur dah. So anak aku yang bujang dengan aku sekali tidur atas. So yang perempuan dengan orang duduk tidur dalam ni lah. So jom kita tidur. Esok kita sambung jalan turun ke Champon. Ke Champon ke? Kita tengok lah. Sebenarnya tak ada plan pun. Main Kedah je. Tengoklah kat mana kita orang pergi esok.